Hi guys, Hi guys, welcome to my YouTube channel. Hi guys, welcome to my vlog. Okay, so hari ni is hari raya. So sekarang ni I tengah siap live tau. Tengah siap-siap pakai sunscreen. So kejap lagi I akan pergi rumah atuk nenek I. Okay, I akan bawa korang, InsyaAllah vlog lah. Okay, dah lama lah tak post kat YouTube. So hopefully this video I akan post dekat YouTube. Okay, untuk hari raya. Sebab I tak pernah vlog untuk hari raya. Jadinya kita akan vlog untuk hari ni. Okay, so sekarang ni I tengah pakai skincare. Okay, basically I dah sampai sunscreen dah. So kalau nak tunjuk kat korang memang susah lah kan, nak tunjuk satu-satu balik apa I pakai semua kan. So basically I pakai produk-produk yang macam for sensitive skin. So I memang dah tak pakai produk yang like this before punya produk that I use, that I have been using lah kan. Before this I dah tak pakai. No longer because my skin macam dah lain sikit tau. By the way, this is my baju raya outfit. Tapi kejap, kita belum boleh reveal lagi sebab I tak siap semua lagi. So nanti kita akan reveal lah. Okay guys, so I akan touch up my face ni. Kita pakai bedak We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on. Okay ni. Ni live tau, I tunjuk kat korang yang I siap bagi tahu orang. Okay, and then I akan pakai pomade. Pomade ni actually tak payah pakai pun tak apa. Tapi sebab I nak bagi rambut I lawa kan, so kita kena pakai lah. I akan terus buat rambut. Clouds on your shoulder. Touch the sky, feeling bolder. Going all the way, going high, yeah, yeah, high, yeah, yeah, going all the way, going high, going all the way, going up, going all the way, going up, going all the way, going. Okay, dah siap. Away. Pukul berapa? 11 dah. Aduh, takutlah pula datang lambat. Guys, it's already 11:05 or 11:05 or aku takut dah ambil gambar semua. I pakai this, I tak tahu lah, this brand I beli dekat TikTok shop. Baby week, you're the one. Bau vanilla. Blueberry pun ada juga, dia banyak. I pakai this, I baru beli tau this perfume dekat TikTok kot, Adore. Siapa yang pakai ni kan? Kita gang. I suka botol I suka dia punya design. So macam minimalist, macam korang boleh bawa pergi mana-mana easy lah kan. Bau dia pun sedap. Dia macam tak, dia strong tapi taklah strong sangat kan. This is my look. Okay, biasa je. Oh ya, lupa shirt. I lupa nak pakai this one I lupa. So I akan pakai that. Kalau I akan pakai this hair. Dia macam untuk buat volume your your hair volume, rambut volume korang. Macam ni lah kan, style macam ni kan. Dia akan give the firm dekat korang punya rambut. So tak adalah macam nampak, you know, nampak rambut tu macam tak cantik ke apa ke kan. So dia stick macam tu. I tak tahu ni hairspray apa, tapi dia sangat best. Nama dia Ultra Strong. Ni brand dia FORU. I beli dekat Shopee. Sumpah best gila. I bagi tahu kat korang. Sampai sekarang I pakai. Tapi taklah hari-hari I pakai sebab dia kecil keras kan. So I pakai macam kalau ada event ke, ataupun kita pergi macam jalan ke, macam tu I akan pakai. Yes, pergi jalan. Okay, so ni bag I bawa power bank, cushion, and then tu je kot. Yeah, so kita akan pergi rumah Nini saya. Okay,
Let's go. Tak nampak sangat lah. Okay, so I akan tunjuk kat korang baju I. Okay, ni baju I. Okay, actually warna dia ash blue tau. Tapi tak tahu lah, dia macam tak nampak sangat ash blue. So ni samping, I akan betulkan sekejap lagi samping I. And then also my seluar. Okay, so ni baju, bukan kurta weh, dia baju Teluk Belanga weh. Teluk Belanga ke macam ni? Tak tahu lah. Bukan Teluk Belanga yang tak ada ni kan. Cakap Musang kot, cakap Musang je. So this baju comfy gila, dia cotton. I personally tak suka cotton sangat, tapi yang this punya baju, it's so best. Okay, tu je lah nak bagi tahu kat korang. Alright, so jom kita nak pergi rumah Atuk dengan Nenek. Jom. So this is my slipper, kunci, bag, semua dah ada. So let's go. Okay guys, kat dalam kereta sekarang ni panas gila. Jap, nak start ejek kereta. Okay, harapnya tak jatuh lah. Kita buat vlog ni sebab I jenis macam buat video. I tak tahu kenapa I buat video sekejap-sekejap tau. So nanti tak best lah kalau nak edit. Lalu sini. Ya Allah, jatuh lah. Kita jumpa kat rumah Atuk dengan Nenek I je lah. Phone ni asyik yang jatuh-jatuh. Aku tak faham kenapa. Okay, bye. Okay guys, so I dah sampai kat rumah Atuk dengan Nenek I. So jom kita nak gerak dah. Okay. Hai. Dah lah tak pakai samping. Nampak tu. Nen. Kenapa ni tak nak tengok? Kat rumah Atuk ni. Atuk tu. Okay. Sama Raya ni. Minta maaf kalau ada salah silap. Minta maaf kalau ada salah silap. Lepas tu semalam yang pasal santan tu dia minta maaf. Sama Raya yang minta maaf kalau ada salah silap sebelum ni. Cakap terkasar bahasa. Ya. Cara jual dengan ayah salah tak apa ke, jangan minta maaf. Lepas tu kalau ada salah silap sebelum ni dengan ayah sebelum ni lah, minta maaf tau. Takut ayah kecil hati pula. Orang kalau ajak-ajak macam tahun lepas jangan betul-betul pergi. Tahun lepas. Takkan nak mula lagi. Dapat duit raya. Raya, mak batin. Nak gambar apa? Ipin? Mana purple? Purple ni. Sama. Udah sebenarnya. Goblok. Sakit. Dah Maisha. balik Mak Zahir dah batin. Lagi? Tu je ke? Sorry kalau ada salah silap. Nampak? Ya, adik potong barisan. Salah aduk. Aduk bagi roblok. Aduk bagi roblok. Raya. Raya. Nina. Ni aduk. Ni. Namanya? Gate. Get lu. Get. Ambil. Kasih aduk. Okay, sorry. Biar tak salah macu Asam. Selamat Raya. Lagi? Mak Zahir dah batin. Lagi? Minta maaf. Minta maaf kalau ada salah. Bye-bye. Bye. Jadi pada depan. Aisyah, kau dapat. Ya ni, aku dah. Sama dengan kita. Sini. Berjawab sama dengan kita. Tengok. Kan? Sama kan? Raya tu dia malu sikit tu. Alah baju awak ada bunga-bunga. Kita tak ada. Behind the scene. Malah. Semua orang pakai. Abang ada. Bagi bau.
Saya nak kena kek ke? Pancat kita. Adik dengan ni. Ini. Biar je dia, biar nanti dia marah. Adik. Sini, Pika ada sini. Ica, biar aku masuk depan. Sebelah lakimu. Angkat sini. Anin, tengok kamera cepat Anin. Sini. Bye-bye. Assalamualaikum.